Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Hanita Hanim binti Ismail dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan mini kajian yang bertajuk Sukan Sekolah sebagai Media Perpaduan antara Murid dan Masyarakat. Untuk ahli kumpulan pula terdiri daripada 6 orang seperti yang dipaparkan di slide. Untuk bahagian pengenalan, semua tahu Malaysia adalah sebuah negara yang majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, dan perpaduan nasional amatlah penting bagi Malaysia kerana ia dapat menjamin keharmonian masyarakat. Dan sukan sekolah adalah satu langkah atau medium yang penting bagi meningkatkan lagi perpaduan nasional kerana ia dapat mengumpulkan pelajar daripada pelbagai latar belakang untuk bekerjasama dan berinteraksi secara sihat, dan melalui aktiviti tersebut juga dapat memupuk nilai murni seperti kerja berpasukan, disiplin dan saling menghormati antara kaum. Dan acara seperti Hari Sukan Sekolah yang melibatkan guru, ibu bapa dan komuniti ini sekaligus dapat mengukuhkan lagi hubungan sosial antara kelompok yang berbeza. Sukan ni bukan sekadar aktiviti fizikal, tetapi merupakan alat yang berkesan untuk membina semangat kebersamaan antara masyarakat yang lebih inklusif. Untuk latar belakang, kita tahu sukan sekolah ni adalah satu medium yang paling berkesan untuk memupuk semangat perpaduan nasional sejak di peringkat awal. Dan melalui aktiviti sukan tersebut, murid dapat belajar tentang nilai kerjasama, toleransi antara kaum dan semangat berpasukan. Melalui kajian CER, menunjukkan sukan ni bukan sahaja dapat mengurangkan tekanan akademik pelajar, tetapi dia juga membantu untuk meningkatkan interaksi positif antara pelajar. Laporan Bring It On Sport juga menyatakan sukan ini menggalakkan empati dan penerimaan ke pelbagai kaum. Dan kajian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan semangat kerja berpasukan dalam kalangan pelajar melalui pelaksanaan program sukan sekolah yang dijalankan serta menilai kesan pelibatan komuniti dalam memperkukuhkan lagi perpaduan melalui aktiviti sukan. Seterusnya, permasalahan kajian. Pendidikan di sekolah bukan hanya tertumpu kepada akademik, tetapi juga merangkumi pembentukan sosial dan sosial pelajar. Aktiviti sukan di sekolah menjadi salah satu medium yang berkesan dalam memupuk perpaduan antara pelajar, guru dan komuniti. Terdapat beberapa cabaran dalam menjadikan sukan sebagai platform perpaduan seperti kesukaran pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza untuk menyesuaikan diri, serta persepsi negatif ibu bapa terhadap aktiviti sukan yang dianggap tidak membantu dalam pencapaian akademik. Kurangnya sokongan daripada ibu bapa dan masyarakat turut menjejaskan pelibatan pelajar serta keberkesanan sukan dalam membentuk perpaduan. Oleh itu, sokongan semua pihak amat penting bagi menjayakan matlamat perpaduan melalui aktiviti sukan di sekolah. Objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti penerapan semangat kerja berpasukan melalui pelaksanaan sukan sekolah. Yang kedua, untuk mengkaji kesan keterlibatan komuniti dalam program sukan sekolah sebagai medium pemantapan perpaduan. Soalan kajian. Yang pertama, adakah pelibatan dalam program sukan sekolah dapat memupuk semangat kerja berpasukan dalam diri pelajar dan guru? Yang kedua, adakah perpaduan antara komuniti pelbagai kaum boleh diperkasakan melalui pelibatan dalam program sukan sekolah? Kajian literatur. Sukan sekolah bukan sahaja membantu pelajar menjadi lebih sihat secara fizikal dan mental, tetapi ia juga sangat penting untuk mewujudkan rasa perpaduan di kalangan pelajar dan masyarakat sekitar mereka. Bagi peranan sukan dalam pembentukan perpaduan, sukan sekolah memupuk perpaduan dengan menyatukan pelajar pelbagai latar belakang melalui kerjasama, semangat kesukaran dan disiplin. Ia membentuk sasiah, mengajar nilai hormat serta cara menang dan kalah secara positif. Bagi perpaduan dalam kalangan masyarakat, perpaduan ini dapat dilihat apabila ibu bapa dan komuniti tempatan bekerjasama untuk menyokong pasukan sekolah yang sekaligus membentuk persekitaran yang lebih harmoni dan saling memahami. Bagi perpaduan dalam kalangan murid, sukan memberikan peluang untuk murid daripada pelbagai latar belakang, budaya dan etnik untuk berinteraksi. Kegiatan sukan di sekolah menggalakkan kerjasama dan semangat berpasukan yang berorientasi sepadan etnik sekaligus dapat memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Akhir sekali, kesedaran sosial dan kemanusiaan. Sekolah juga menyediakan platform untuk membina jaringan sosial dalam komuniti. Melalui aktiviti sukan, masyarakat dapat menunjukkan minat yang mendalam terhadap sekolah dan anak-anak mereka serta dapat memupuk rasa kebersamaan dan keperhatian dalam
dalam bermasyarakat. Seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan teori kajian yang digunakan dalam unit kajian kami. Teori kajian yang digunakan adalah teori integrasi sosial yang diperkenalkan oleh Emily Durkheim menjadi asas kukuh untuk memahami bagaimana aktiviti kolektif seperti sukan mampu membentuk perpaduan dalam kalangan murid dan masyarakat. Teori integrasi sosial menekankan bahawa aktiviti sosial yang dikongsi bersama seperti sukan dapat mengukuhkan ikatan antara individu dalam sesebuah komuniti. Apabila murid, guru, ibu bapa dan masyarakat terlibat dalam acara sukan sekolah, mereka bukan sahaja berinteraksi tetapi juga berkongsi pengalaman, emosi dan matlamat bersama. Sukan juga menghubungkan sekolah dan masyarakat setempat. Dalam banyak keadaan, komuniti luar dilibatkan sebagai sukarelawan, jurulatih atau penaja dalam acara sukan sekolah. Keadaan ini membina hubungan dua hala yang erat antara sekolah dan komuniti. Menurut Abdullah dan Khalid, menunjukkan bahawa pelibatan ibu bapa dan masyarakat dalam program sukan sekolah dapat membantu membentuk jaringan sosial yang lebih luas sekaligus mengukuhkan integrasi sosial antara generasi dan kaum. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kerangka konseptual kajian. Menurut Nur Marina, Siti Aisyah dan Hishamuddin, pembinaan kerangka konseptual berperanan menggambarkan keseluruhan kajian yang dilaksanakan di samping membantu pengkaji supaya tidak tersasar daripada fokus kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah membentuk satu kerangka konsep dengan menunjukkan elemen utama yang terlibat dalam kajian ini. Menerusi Raja 1 pemboleh ubah bersandar iaitu DV telah dikenal pasti iaitu ditetapkan sebagai sukan sekolah, manakala pemboleh ubah tidak bersandar iaitu dikenali sebagai IV adalah ditetapkan sebagai kerja berpasukan dan hubungan komuniti. Seterusnya, metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah satu kaedah penyusunan data yang diambil berdasarkan soal sidik dengan menggunakan data-data kualitatif yang diperoleh. Yang kedua, instrumen kajian. Soalan soal sidik secara atas talian menggunakan Google Form dan diedarkan melalui aplikasi media sosial. Data sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data dan menggunakan skala Likert. Yang ketiga, sampel dan kaedah persepelan. Responden dalam kajian ini terdiri daripada ibu bapa atau penjaga kepada pelajar, guru atau kaki tangan sekolah dan ahli komuniti setempat bukan ibu, bapa atau guru. Saiz sampel bagi kajian ini adalah seramai 60. Persepelan kajian dipilih secara rawak. Akhir sekali, teknik analisis data yang mana menggunakan aplikasi SPSS. Ujian yang digunakan dalam pendidikan ini adalah statistik deskriptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fatihah binti Zainal Abidin akan meneruskan perbincangan ini dengan persembahan dapatan kajian. Yang pertama sekali adalah demografi responden, iaitu jantina responden. Dapat dilihat bahawa responden wanita mencatatkan bilangan paling tinggi dengan bilangan responden seramai 65% berbanding responden lelaki yang hanya mencatatkan seramai 35% sahaja daripada jumlah keseluruhan responden seramai 60 orang. Seterusnya adalah kumpulan umur responden. Dapat diketahui bahawa kumpulan umur responden yang paling ramai dicatatkan adalah di antara 25 hingga 29 tahun iaitu seramai 46.7%, manakala kumpulan umur responden yang paling sedikit adalah dicatatkan oleh kumpulan umur responden 35 hingga 40 tahun yang tidak mencatatkan sebarang bilangan responden. Baiklah, saya teruskan dengan perbincangan dapatan kajian bagi maklumat bangsa responden. Menerusi info 4.3, dapat dilihat bahawa majoriti responden kajian ini adalah berbangsa Melayu dengan peratusan sebanyak 68.3%, manakala responden berbangsa lain-lain mencatatkan peratusan terendah iaitu hanya sebanyak 1.7% sahaja berbanding jumlah keseluruhan responden. Seterusnya adalah maklumat status dalam komuniti responden. Seperti yang dilihat, majoriti responden kajian ini adalah dari golongan ahli komuniti iaitu bukan ibu atau bapa pelajar dengan peratusan sebanyak 65%. Manakala responden dari kumpulan guru atau kaki tangan sekolah mencatatkan bilangan paling sedikit iaitu sebanyak 9% sahaja.
Jadual 4.5 di atas menunjukkan taburan penyertaan responden di dalam program sekolah. Dapat diketahui bahawa seramai 59 orang atau 98.3% responden pernah menyertai program sekolah, manakala hanya 1 orang bersamaan 1.7% responden sahaja yang menyatakan mereka tidak pernah menyertai program sekolah. Maka kita dapat simpulkan bahawa majoriti besar responden kajian ini pernah menyertai program di sekolah. Jadual 4.6 di atas menunjukkan kekerapan responden terhadap penyertaan di dalam program atau aktiviti sukan di sekolah. Seramai 24 orang bersamaan 40% responden menyatakan bahawa penyertaan mereka pada peringkat adalah kadang-kadang. Diikuti seramai 14 orang bersamaan 23.3% responden menyatakan bahawa penyertaan mereka adalah pada tahap selalu. Seramai 13 orang bersamaan 21.7% responden menyatakan penyertaan mereka adalah pada tahap yang sangat kerap. Kemudian diikuti dengan seramai 7 orang bersamaan 11.7% responden menyatakan penyertaan mereka adalah pada tahap yang jarang. Manakala hanya 2 orang bersamaan 3.3% responden sahaja yang menyatakan bahawa penyertaan mereka adalah pada tahap yang sangat jarang. Justeru itu, dapat kita simpulkan bahawa penyertaan responden dalam program atau aktiviti sukan sekolah adalah pada tahap kadang-kadang. Seterusnya adalah dapatan bagi objektif kajian pertama, iaitu penerapan semangat kerja berpasukan melalui pelaksanaan program sukan sekolah. Bahagian ini mengandungi 10 penyataan yang diadaptasikan daripada kajian Samsiah dan Sabir 2022. Item yang mencatatkan nilai min paling tinggi adalah penyataan nombor 10, iaitu saya dan rakan seronok bekerjasama sebagai satu pasukan ketika terlibat dalam acara sukan yang dipertandingkan dengan nilai min 4.58 pada tahap sangat tinggi. Manakala item nombor 1, iaitu saya dan rakan mempunyai matlamat dan tujuan yang sama ketika acara dipertandingkan, mencatatkan nilai min paling rendah iaitu 4.37 tetapi masih pada tahap interpretasi sangat tinggi. Seterusnya adalah dapatan kajian dan perbincangan 4.2, semangat kerja berpasukan dan pemantapan perpaduan melalui program sukan sekolah, di mana nilai purata min 4.0 dengan interpretasi min pada tahap sangat tinggi serta sisihan piawai secara keseluruhan iaitu 0.52. Majoriti responden ini bersetuju bahawa semangat kerja berpasukan diterapkan melalui pelaksanaan program sukan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan kajian R. Talib M.Y. Abdullah 2021 yang membincangkan pengaruh pengurusan kokurikulum dan keterlibatan pelajar dalam kokurikulum terhadap insaniah dalam kalangan pelajar sekolah menengah di wilayah Persekutuan Labuan. Kajian ini menekankan penglibatan pelajar yang sangat tinggi dalam aktiviti sukan kokurikulum di sekolah. Secara keseluruhannya, jelaslah bahawa semangat berpasukan memberi impak yang positif kepada pelajar dalam membina kerjasama dan mengukuhkan hubungan sosial. Dapatan kajian seterusnya adalah objektif kajian kedua, iaitu kesan keterlibatan komuniti dengan program sukan sekolah sebagai medium pemantapan perpaduan. Bahagian ini mengandungi 10 penyataan yang diinspirasikan dari kajian Muhammad Syamir Hatim 2023. Penyataan dengan nilai min paling tinggi adalah item nombor 6, iaitu keterlibatan komuniti dalam program sukan sekolah meningkatkan kesedaran dan perhargaan terhadap budaya lain, iaitu dengan nilai min 5.52 pada interpretasi tahap sangat tinggi. Manakala item nombor 8, iaitu program sukan sekolah berjaya mengurangkan prasangka antara pelajar dari kumpulan etnik berbeza melalui keterlibatan komuniti, mencatatkan nilai min paling rendah sebanyak 4.38 tetapi masih pada tahap sangat tinggi. Secara keseluruhannya, nilai min bagi bahagian ini adalah 4.70 iaitu diinterpretasikan pada tahap sangat tinggi. 4.3 kesan keterlibatan komuniti dengan program sukan sekolah sebagai medium pemantapan perpaduan. Purata min paling tinggi iaitu 4.70 bersamaan dengan 70% sangat setuju bagi penyataan program sukan di sekolah dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum di kalangan komuniti. Penyataan ini disokong oleh MSH Sofian, MD Nizam dan MA Daniel 2023 yang mengkaji kepentingan semangat kesukanan, kajian rintis dalam kalangan mahasiswa. Dalam kajian ini membahaskan bahawa kepentingan semangat kesukanan dapat melahirkan masyarakat yang aktif dan mempunyai semangat juang kesukanan yang tinggi serta dapat memupuk jati diri dan disiplin setiap individu ketika melakukan sebarang aktiviti sukan bersama-sama.
Kesimpulannya, perbincangan ini menyokong bahawa penglibatan pelajar dalam program sukan sekolah mempunyai kesan yang sangat positif selaras dengan matlamat pendidik holistik. Kesimpulannya, guru bukan hanya melaksanakan program tetapi juga mendidik pelajar tentang nilai-nilai perpaduan seperti tolak ansur dan hormat menghormati. Memupuk perpaduan juga bukan mudah. Ia memerlukan kerjasama pelajar, guru, ibu bapa dan juga komuniti. Program sukan sekolah boleh menggalakkan interaksi antara pelajar berbilang kaum dan merapatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan membentuk pasukan sukan campuran pelbagai kaum untuk pupuk kerjasama dan persefahaman. Selain itu, dengan menganjurkan karnival sukan bersama komuniti juga boleh mewujudkan suasana yang mesra. Dan yang terakhir, sekolah juga boleh memasukkan nilai perpaduan dalam pendidikan jasmani dan memberi anugerah perpaduan kepada pelajar yang menunjukkan semangat dalam kesukanan. Dengan kerjasama semua pihak, sukan sekolah mampu menjadi platform penting untuk membina masyarakat yang bersatu, inklusif dan progresif.